Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini semakin ramai orang mula membuka mata tentang dinar emas. Okey, semalam seorang artis tanah air menerima 24 keping dinar emas sebagai hantaran perkahwinan dalam bentuk pokok opti, simbol kemewahan, ketulusan dan nilai yang kekal. Okey, so bersama Public Gold, okey, dinar emas bukan sekadar hantaran. Okay, tetapi warisan bernilai yang mampu bertahan sepanjang zaman. Nilai terjamin, okay, emas sentiasa menjadi aset pelindung inflasi. Okay. Simbol kasih sayang, okay, hantaran yang bukan sahaja indah tetapi penuh makna. Pelaburan masa depan. Setiap keping dinar adalah simpanan yang boleh diwariskan. Jadikan dinar emas Public Gold sebagai pilihan bijak untuk hantaran, hadiah dan simpanan emas. Siapa yang nak mendapat dinar emas, boleh isi beg biru, saya akan bantu sebaiknya. Di Public Gold, kita hanya mula menabung emas serendah 100 dan cukup 5 gram, kita boleh mengeluarkan 1 dinar pertama. Sebab apa? Sebab 1 dinar hanya bersamaan dengan 4.25 gram. Jadi mudahkan, kumpul sikit-sikit melalui akaun Gap, kita pasti boleh selamat menabung.